Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to my 3 barang 30 hari bersama saya. So hari ni aku nak share 3 body care yang aku rasa macam langsung tak menyesal aku beli. Aku memang love sangat-sangat, okay? First item yang aku nak share hari ni is this. Alamak, anak aku dah bangun. Anak aku dah bangun guys. Kakak aku ada kat sini guys. Sebab itulah aku macam bersenang lain. First item yang aku nak share is this bath gel daripada Bath Garden. Love sangat-sangat. Ni dah habis dah. Aku nak repeat order bau yang sama iaitu Vanilla Frappe. Aku beli 3 hari tu. Tapi antara tiga-tiga ni yang paling aku suka is Vanilla Frappe. Sebab bau kopi Vanilla Frappe dia tu sedap gila. Aku rasa macam semua orang kena try Vanilla Frappe. Sebelum ni aku suka yang ni, coconut punya. Tapi semenjak aku jumpa Vanilla Frappe, aku lagi suka yang ni. Sebab bau dia sumpah sedap. Lepas tu, best lah. Dia best. Dia tahan lama dekat badan. Badan tak rasa kering. Bila sabun, tak rasa kulit rasa cekang-cekang. Tidak. Oh, terkeluar lah. Tapi ni dah habis lah. Aku nak beli lain. Hey Helena, bau dia sedap gila. Hampa tak akan menyesal. Next item yang aku suka is this deodorant from Grace and Glow. Ya Allah, bau dia sumpah sedap gila. Sebab bau dia tu memang tahan all the day. Sumpah wangi, semua wangi. Lepas tu dia punya deodorant tu macam ni. Minta maaf lah hodoh sikit. Dia macam ni, so dia tak berlengah. Dia tak keluar-keluar yang berlengah-lengah kat tepi. Dia tidak. Nampak tak? Dia bersih sahaja. Bau dia sumpah sedap gila weh, sumpah. Dia tak bau badan langsung. Deodorant dia ada banyak jenis. Ada yang untuk mencerahkan, untuk hilang bau, untuk banyak jenis lah deodorant. Tapi yang ni aku ambil untuk cerahkan ketiak. Setakat aku pakai, alhamdulillah ketiak aku tak busuk, tak hitam, tak jadi berkerak. Love. Yang ni aku rasa semua kena cuba. Harga dia pun murah and dia local brand guys. Semua kat sini aku rasa aku beli local brand. Last item yang aku nak share is this Marina Rachel body oil. I love this so much guys. Kalau apa perasan 3 produk yang aku share tadi, adik masih adik ambil yang lain. Semuanya dah nak habis. Yang ni dah habis. Yang ni dah nak habis. Nampak very ringan. Yang ni tengok aku pakai banyak mana. Aku suka sangat-sangat sampai aku rasa semua orang kena beli satu. Faham tak? Dia punya sedap tu macam mana? Bau dia bau warm vanilla yang sangat-sangat wangi. Dia bukan bau vanilla kasar. Dia bau vanilla yang lembut. Yang macam kek. Yang macam sedap gila. Faham tak? And bau dia tahan lama. Daripada malam sampai ke pagi still bau kat badan. Kalau siang aku akan layer dengan body mist apa semua, memang sedap bau dia. Memang tahan. So kalau hang ada kulit kering, lepas tu ada kulit-kulit merekah ke, ada skin yang tak sekata ataupun skin yang kasar, apa tu chicken skin tu, boleh try pakai this oil. Boleh combine juga dengan lotion. Kalau hampa ada lotion lah. Dia punya oil ni dia cepat meresap tau. Dia bukan yang hang pakai baju hang akan rasa berminyak. Tidak. Oil ni hilang je. Sedap bila bau dia. Sumpah sedap. Sedap akak bodoh. Yang aku tengah pakai ni. Sedap. Lepas tu dia tak berminyak. Aku suka sangat. Bila pakai baju tak rasa minyak, aku tak rasa. Memang rasa best. Kalau hang ada kaki merekah, memang sekejap je hilang weh. Memang bagus lah aku rasa Marina Rachel ni. Kalau dah habis, maybe aku nak try brand lain juga. Sebab ada banyak lagi local brand yang bawa keluar body oil kan. So kita nak try lah. Okay, yang ni memang aku recommend lah 3 produk ni. Jangan main deodorant dan Rose. Ini memang top produk body care aku yang aku rasa aku memang akan repeat. Dan aku tak akan menyesal walaupun aku beli banyak kali. Sebab memang sedap, bagus. Love 10/10. I think that's all untuk 3 barang hari ni yang aku sangat-sangat suka. Macam biasa kalau hampa nak beli, aku letak barang-barang yang aku dah beli ni dekat shopping bag dekat bawah ni. Boleh tekan direct masuk Shopee and boleh beli. Jangan lupa guna voucher daripada YouTube juga tau. Kalau tidak rugi lah hampa beli. Rugi hampa beli daripada YouTube tapi tak guna voucher YouTube. So that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love. Love you.